Baik, kita sering hadir ke majlis-majlis sosial ya, atas jemputan tertentu dan kadang-kadang kita berjumpa dengan orang yang kita belum kenal ya. Di sini Pak Su nak kongsikan ya, 3 tips ya. 3 soalan yang kita tak patut tanya ya. 3 soalan yang kita cuba elakkan untuk bertanya ya. Kalau kita jumpa orang di majlis sosial ya. Yang pertama, jangan tanya umur. Ya. Jangan tanya umur ya. Misalnya kita kata, pakcik, umur pakcik berapa ya? Ya. Sebab umur ni sensitif ya. Walaupun kita tanya dengan seorang pakcik ya, mungkin yang lebih tua daripada kita, tetapi bertanyakan umur ni sangat sensitif kepada kebanyakan orang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tanya pakcik kerja apa ya, ataupun abang kerja apa ya, kakak kerja apa ya. Jangan tanya pekerjaan ya. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita tanya pekerjaan ya, katalah ya, kita ni katalah kita ni arkitek ataupun kita ni doktor, kita accountant misalnya kan. Orang tu pekerjaannya yang mungkin yalah kerja biasa-biasa. Jadi dia rasa segan lah nak cakap pekerjaan dia kan. Tak cakap tak boleh, nak cakap nanti malu ya. Jadi kita tak nak merendah-rendahkan orang ya dengan sebab status pekerjaan. Jadi jangan tanya pekerjaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan tanya, cik ni dah kahwin ke belum? Jangan tanya ya, dah kahwin ke belum, jangan tanya. Tapi kalau dia kata dia sendiri dah cakap, tak apalah, jangan kita tanya cik ni dah kahwin ke belum. Ataupun kalau pakcik ni dah kahwin ke belum. Ataupun kita kata kakak ni dah kahwin ke belum. Jangan tanya dah kahwin atau belum. Itu soalan yang sensitif ya dalam majlis sosial ya. Sekali lagi Pak Su ingatkan ya. Pertama, jangan tanya umur. Yang kedua, jangan tanya kerja apa. Yang ketiga, jangan tanya dah kahwin ke belum. Elakkan 3 soalan ini bila anda berjumpa seseorang dalam majlis-majlis sosial ya. Ingat tu kan ya. Okey, sehingga kita bertemu lagi dalam kesempatan akan datang. Terima kasih.